Siuyan KL, fine dining dalam istana. Ini bukan dinner biasa. Dulu, kalau nak rasa makan dalam istana sambil tengok persembahan live, kita cuma boleh tengok dekat vlog China je. Macam real life time travel. Makan, sambil cerita sejarah hidup depan mata. Tapi sekarang, benda ni dah sampai KL. Nama dia Siuyan Immersive Dining Show. Dekat Star Hill Gallery, Bukit Bintang. Ini bukan sekadar makan. Ini pengalaman 5 dalam 1. Makanan, teater live, muzik dan tarian, budaya, visual storytelling. Pendek kata, kau bukan datang makan. Kau masuk dalam cerita tu sendiri. Setiap session lebih kurang 90 minit. Show akan start dengan intro sejarah. Lepas tu satu persatu cerita unfold. Dengan muzik, lampu, kostum, performer depan mata kau. Yang paling menarik, makanan akan keluar ikut flow cerita. Yes, 12 course halal fine dining. Serve satu persatu, bukan buffet, bukan share table. Semua individually plate, memang premium experience. Semua ni datang ikut timing show. Jadi kau makan sambil cerita jalan. Apa yang buat dia lain? Kau tak share meja dengan orang lain. Ini merupakan menu bagi appetizer memang menyelerakan. Sila tutup mulut bila tengok gambar macam ni. Tekstur menu yang fresh dan menyelerakan aku memang rekomen korang wajib cuba. Fully halal fine dining. Story campur performance campur makanan jadi satu. Ada option pakai hanfu untuk full experience. Ini bukan dinner biasa. Ini immersive cultural journey. Ada 2 session, lunch dan dinner. 湖南殿下，大明皇帝命臣通好贵邦，今夜戌时，此甲板设欢庆宴，河中马跃舞，贺两国结好，互通和平。 Harga start RM258. VIP seat ni dekat dengan stage. Memang lagi fail. So kalau kau nak try sesuatu yang lain dari biasa, bukan sekadar makan. Tapi experience sekali. Siuyan ni memang wajib try bila dia launch nanti. Final tak payah. Daripada lagu zaman dinasti Tang sehingga lagu irama Melayu turut dipertontonkan bagi mengeratkan lagi hubungan China dan Malaysia, tarian Zapin tidak asing lagi bagi masyarakat Melayu. Fly China dah. KL pun dah ada istana makan sendiri. Kalau nak aku update harga, komen Siuyan atau DM je. Memang pengalaman makan yang menakjubkan. Rasa dia betul-betul macam dalam istana. Sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom kita support ekonomi negara kita dekat Bukit Bintang ni je. Turunkan komen dan jangan lupa subscribe. Kongsikan kepada kenalan dan kawan-kawan yang nak melancong dan suka makan gaya macam ni. Aku bagi 5 bintang. Dah tak payah beli tiket kapal terbang pergi China, order Grab atau naik Med dah sampai. Owner, terima kasih kerana menonton.
Share ni, jumpa lagi next content.